Ini kali ni selepas yang aku hiking solo tadi tu, anak dah bangun, tapi gunung dah tertutup lah dengan awan. Okay, kali ni kita naik dengan anak-anak, tapi pemandangan Kinabalu dah tertutup dengan awan sikit lah. Okay, so sekarang selepas Sosodikon ni, kita akan pergi ke Desa Dairy Farm. Aku dah sampai Sabah ni kali ketiga lah untuk kali ni. Okey. Dia dekat je. Sosodikon ni dengan Desa Dairy Farm dekat je. Dia jalan dia agak tak berapa rata, tapi okey lah. Tak menakutkan sangat lah. Dia setengah tempat je, dia punya curam dia tinggi lah. Jadi macam tu lah, lebih berhati-hati lah dalam pemanduan. Kena guna gear rendah lah. Dia tips dia kalau nak tengok gunung tu 6 pagi sampai pukul 8.30. Selepas 8.30 dia gunung ni dah tertutup dengan awan. Tu atas tu gunung dah tertutup dengan awan tu. Nanti dia petang dia buka balik. Dia sekitar pukul 4.30, pukul 5 petang. Nanti nampak balik gunung tu sampai waktu maghrib. Lepas tu dah gelap lah. Dah gelap tu tak nampak lah gunungnya. Tapi awan dah tak ada lah. Malam dekat gunung awan tak berapa tertutup sangat gunung. Maksudnya sampai maghrib tu, sampai itulah, lepas tu dah gelap kan. Dah gelap, tertutup gelap lah. Ni laluan turun daripada Sosodikon nak menghala ke Desa Dairy Farm. Desa Dairy Farm ni dia kena beli tiket online ya. Kalau dulu boleh walk in, sekarang online. Dia ada 2 sesi. Sesi yang pertama 8 pagi hingga pukul 11 pagi. Lepas tu dia tutup. Dia tutup ya. Tak pasti lah. Mungkin dia tutup. Lepas tu untuk sesi petang, kalau tak silap pukul 2 petang. Tapi kalau pergi sesi pagi di antara pukul 8 hingga pukul 11 ni, kita boleh bagi lembu minum susu. Dia ada satu aktiviti lah. Susu tu kita kena beli berapa ringgit lah, aku lupa. Kita boleh susu dalam botol lah. Kita boleh lah bagi lembu tu, biri-biri ke apa, lembu kat situ. Dia macam sama macam Cameron lah, yang ada kambing tu kan. Sama juga lah, lebih kurang kat sini lah. Normal dah. Yang depannya. Dia kalau korang nak datang Sosodikon ni, kalau pagi tu memang ramai lah. Diorang berebut tengok gunung. Macam waktu dah tengah hari sikit dah tak ada orang. Tapi gunung dah tertutup lah.
Kalau nak betul-betul private pergi petang lah. Pergi petang pukul 5.30, 6.30 tu orang dah tak ada tapi gunung nampak. Bukan dah tak ada lah, mungkin ada tapi tak berapa ramai lah. Kalau pagi memang ramai lah. Dalam 200 meter, belok ke kanan. Ya, rakam tu. Dia sleep mode je. Belok ke kanan. Okey, ni keluar daripada jalan turun Sosodikon tu, ambil kanan. Kat sini jalan dia berbukit sikit. Kena guna gear rendah ni. Ni aku pakai gear rendah ni. Tak boleh gear D. Gear D boleh juga tapi lembab lah nak naik. Macam tak berapa kuat. Dalam 800 meter, belok ke kiri. Dia pergi desa Dairy Farm ni, situ adalah aiskrim, susu coklat, macam-macam susu lah. Susu daripada lembu lah. Jenis lembu New Zealand tu, hitam putih tu. Dalam 200 meter, belok ke kiri. Belok ke kiri. Okey, ni jalan masuk ke desa Dairy Farm. Aku plan asalnya nak ambil homestay depan desa Dairy Farm ni. Dia jalan yang ada apa, tempat rendam air tu, rendam air tayar apa, cari bunuh kuman lah ni, dekat tempat daftar dia ni. Sebelum ni orang selalu berhenti ambil gambar dekat situ. Biasa orang selalu ambil gambar berhenti kat situ, ambil gambar gunung lah, depan tu gunung. Tapi dah tertutup dengan awan.
Okay, kita ada booking online. Kita pakai online. Kak. Selamat pagi. Ya, bahagian tahun tu tidak boleh record ah. Ha? Bahagian tahun tu tidak boleh record ada. Ya. Okey, baik. Ya, boleh. Okey. Ha, ni dia ada air. Ha, aku plan asal ambil bilik yang tu. Yang paling tepi tu. Jadi dia dapat view gunung berdepan tau. Kalau nombor 2 ni dia terlindung ada tembok tu. Jadi kalau yang pertama tu aku kalau ambil tu cantik lah yang pertama ni. Kalau yang tu dia tak berapa nampak. Kalau pagi memang besar selambak ah gunung kat sini. Nampak dia tertutup dengan awan. Tadi dia cakap apa yang kat kaunter tak boleh kan? Tak, kat kaunter tak boleh ambil gambar. Ya. Okey. Bawa. Parking kat sini ke? Dulu parking penuh kot. Dapat jadi. Masuk sana. Okey, lepas. Cepat nanti orang masuk. Okey. Kita akan parking kereta. Oi. Dah dekat sana kau. Okey. Ni kita datang daripada arah tepi ni. Daripada sebelum ni aku datang daripada arah depan. Tak tahulah kalau parking kat depan tu penuh ke apa kan. Okey, dah jom nanti. Sambung nanti. Okey, aku parking kereta dekat situ. Sebelum aku parking kereta dekat depan sana, aku tak tahulah kenapa kali ni aku datang aku nampak parking kat sini. Jadi kita masuk daripada tepi desa dairy farm. Ini daripada tepi. Kalau depan daripada arah sana tak tahulah. Kalau depan sana tapak parking keretanya dah penuh ke apa tak tahu lah.
kedai dulu yang. Kedai dulu. Ni kalau pagi kalau kawan datang, ni semua gunung jelas lah kelihatan. Kau. Masuk dari tepi yang patut pusing depan lah. Ha. Kalau naik tangga tu dah tiba-tiba dekat tengah-tengah bangunan pula. Ni lembu. Boleh bagi, ada lembu, ada kambing ada. Boleh bagi makan, boleh bagi minum. Kita pergi atas tu yang. Nanti baru singgah sini. Best ke nak ya? Best? Betul ke? Sini. Ya. Nak ya, nampak ni dia punya pacu. Ya. Okey. Ya Jom. nak tutup ya. Janganlah. Tak nak ya nak tutup si bintang. Ya nak unjuk kat nak ya sekejap dia ada apa. Okey, cepat cari pintu depan. Cepat naik tangga. Okey. Sekejap lagi, aku sambung lagi. Ni air ni dia nampak. Ni dia guna kuman. Apa nama dia? Aku lupa lah. Dia ada cecair disinfection apa? Ha, macam tu lah. Ha, dia kalau yang kat atas ni, yang pintu utama ni dia ada parking. Tapi tak tahulah, aku malas nak tengok tadi. Takut dah penuh, malas lagi nak cari tempat lain. Aku terus parking yang tadi tu. Nak ya tu. Ha, dulu dia dop tau. Lepas tu dia ada orang keraskan dia. Apa dia senyum? Yelah dia cuka lah. Dia tak tahu-tahu tu. Ha, dia makan. Lepas tu orang keraskan dia. Okey, ni kita akan masuk Desa Dairy Farm. Okey, nanti aku sambung lagi. Lagipun dekat dalam tu tak boleh buat video tu. Okey, nanti sambung. Okey, kita akan membeli aiskrim Desa Dairy Farm. Dia satu aiskrim dalam RM6.50 tanpa topping. Kalau tambah topping tu lain harga lah. Tambah topping RM1.50.
Dia ada basic dia coklat dengan yogurt. Topping dia ada macam-macam lah. Ada blueberry, ada strawberry, ada Oreo flake, corn flake, cocoa crunch, passion apa tu, passion warna kuning, passion fruit. Okey, nanti aku sambung lagi. Okey, ni aiskrim dekat Desa Dairy Farm. Coklat. Anak aku seorang tu je yang ambil yogurt. Topping strawberry. Aku ada topping Oreo. Okey, aku nak makan dulu. Dia rasa dia berlemak, dia ada pahit-pahit sikit. Tu yang rasa aku memang suka rasa pahit-pahit sikit lah coklat. Wah, okey. Kawan-kawan, jemput makan. Okey, kita akan pergi tengok lembu. Ini dekat bahagian proses susu lembu. Okey, jom tengok lembu. Okey, kita nak pergi tengok apa? It's $12. Kita nak pergi mana? Tol ke tu? Betul. Tak tol. Betul. Okey, kita akan pergi tengok lembu. Ya, dia ada air bunuh kuman laki. Wow. Ish. Sini. Apa? Nak susu Susu 2. Satu botol RM2 Jap. Okey. Satu botol RM2. 2 botol RM4. Nah. Jom. Cepat. Letak kat dong je. Cepat bagi dia.
Pegang je. Macam tu, pegang je. Buat lagi, nak ya. Dia tak. Macam tu. Andai. Wow. Lagi sikit tu, lagi sikit. Macam tu. Dedek. Bagi dia. Cengetkan dia. Botol tu cengetkan. Pergi depan dia. Pergi kat hidung dia. Dah lah, dah. Sampai habis. Sini pula. Pegang. Sini. Ni apa? Ni okey, bagi dia minum. Cuak. Dia tak nak. Sana? Boleh. Sebab dia nak daun. Nak try daun tak? Daun. Bang, rumput bang. 2 Okey. Rumput. Bagi satu-satu. Boleh tak? Ada lagi sikit ni susu ni. Nanti makan aiskrim kamu. Bagi sikit-sikit. Lagi. Nak ya sini pula. Cuap. Dekat-dekat lah. Yang tu. Dia suka makan sayur. Makan sama Abang. Mami, budak dia penuh.
Ramai juga walaupun weekday boleh tahan ramai juga Kalau weekend tak tahu macam mana ni. Jom nak ya. Adik jangan bagi tangan. Dah habis. Okey, dah jom. Bye-bye. Bye. Okay, jom. Bye-bye ya. Okay, so kita akan keluar Desa Dairy Farm ni. Lepas ni aku tak tahu lagi nak pergi mana. Pusing-pusing kampung Mesilau agaknya. Okay, sekejap ambil gambar sekejap. Nanti tak boleh tengok lagi gambarnya. Kita dah datang lagi macam mana? Nampaklah kan macam nampak besar. Okay, nanti aku sambung lagi.